Pada tahun 1963, seorang lelaki di Turki meruntuhkan dinding rumahnya dan menemui sesuatu yang mengejutkan. Di sebalik dinding itu, terdapat sebuah teruang gelap yang membawa kepada penemuan sebuah bandar purba yang hilang. Inilah Dering Kuyu, sebuah bandar bawah tanah sedalam 85 meter yang mampu menempatkan 20,000 orang pada satu masa. Ia bukan sekadar tempat persembunyian biasa. Tingkat paling atas digunakan sebagai kandang ternakan supaya bau haiwan tidak sampai ke ruang kediaman di bawah. Tetapi bagaimana ribuan orang bernafas di dalam tanah? Jurutera purba yang genius telah membina sistem pengudaraan menegak yang menyalurkan udara segar sehingga ke dasar paling dalam. Kehidupan di sini lengkap. Terdapat sekolah agama, gereja, stor penyimpanan makanan dan juga tempat memerah wain. Namun, keselamatan adalah keutamaan. Jika musuh menyerang, pintu batu gergasi seberat 500 kg ini akan digolekkan untuk menutup laluan utama dari dalam. Dibina berabad lamanya, Dering Kuyu menjadi kubu pelindungan bagi penganut Kristian yang melarikan diri daripada penaklukan tentera asing. Bandar ini bagaikan sarang semut gergasi yang sangat kompleks dengan rangkaian terowong yang menghubungkan ratusan bilik rahsia. Dering Kuyu membuktikan kecerdikan luar biasa manusia purba dalam usaha untuk bertahan hidup. Adakah anda berani tinggal di dalam kegelapan ini?